Value buy ni dia banyak barang DIY atau Koma. Kiranya barang DIY ni Koma beli dan Koma buat sendiri, pasang sendiri. Macam fluted panel, UV marble, acoustic panel, half moon mirror. Lepas tu dia ada vinyl tiles. Koma, you dekat E-Form. Mesti G4 ni banyak kenangan Koma kan. Tapi you bukan nak pergi E-Form. You nak pergi value buy. You nak beli barang dekat rumah Koma. Kita. Oh, lawanya Koma 298 je. Ada yang premium royal. Muah tengok apa ke benda ni. Yang paling berkenan Koma yang ini stiker ni Koma boleh tampal dekat lantai tandas, dekat dinding tandas. Yang best tu kita boleh buat sendiri. Koma buka je Koma tampal. Nak ngarakkan laki haram. Tapi kita boleh buat sendiri. Dan satu lagi dia waterproof sesuai dalam bilik air. Ini stiker lantai ni kalau Koma tampal ni lagi murah beli kat sini daripada Koma beli dekat tempat Koma selalu beli tu. Ini vinyl. Ini pakai gam nak nampaknya. Yang ini SPC pakai locking. Bila Koma letak tu dia ada lock kat bawah. Koma package 298. Dapat satu pieces UV marble, 4 pieces fluted panel, dapat 2 pieces gam. Kalau Koma nak upgrade combo ni pun ada. Ada yang premium, ada yang royal. Yang senangnya bila dah dapat gam tu kan, Koma balik buat barang tu Koma tampal je. Yang tu orang kata DIY buat sendiri. Bukan setakat barang DIY je. Barang hiasan rumah pun ada. Ada pokok, ada bunga, ada pasu. Koma jangan risau. Dekat sini kalau Koma beli, harga dia gempak Koma. Harga gempak, poket tak rabak. Sebab apa? Poket you tak rabak, poket laki you je rabak. Koma jangan lupa datang dekat Value Buy Ipoh Perak. Ate komen.